Salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ni ada sebiji Wajah ya. Kereta Wajah standard kilang. Kereta ni datang memang nak buat leaking apa semualah. Condition memang teruk. Water jacket bocor yang bahagian belakang punya, bawa intake. So jadi hari ni saya tempat nak buat video kebanyak-banyak. So saya sudah buka barang. Tapi saya ada review jugalah. Jom kita tengok condition kereta. Okey, kereta standard kilang macam ni. So ada barang-barang semua kami sudah buka. Ini bahagian bawah. Tengok. Dekat oil pump, water pump semua kita sudah turun. Memang condition teruk. Kita cuci dululah. Okey, ini tengah cuci ni sekarang. Tengok. Kita tembak water jet dekat tempat water jacket. Dia keluar macam ni lah. Kotornya banyak teruk dia ni. Semua. Okey, anda boleh nampak dalam enjin . Sekarang kita dah masuk ubat. Kita tengah rendam dulu. Okey, so lepas kita cuci ya. Tengok. Bahagian-bahagian semua kita sudah cuci. Anda boleh nampak. Depan pernah dia orang ada tukar, water jacket copper sudah tukar. Tapi bahagian belakang semua tak ada tukar lagi. Ini semua saya sudah buka. Sudah buka, dalam semua saya sudah cuci ya. Pakai water jacket, pakai water jet saya sudah cuci sampai dalam. Karat-karat. Gearbox pun sudah tengok. Semua sudah kilat, saya sudah boleh cuci lah. So jadi macam ni lah. Memang susah betul. Tapi lagi satu saya nak bagi tahu dengan owner. Ni water besi pipe tengok. Dah reput dah ni. Ini kalau ada intake nak tukar banyak susah ni. Lagipun dia punya besi semua dah sumbing macam ni. Saya ingat harap mau tukar juga. Bahagian sini alternator, starter semua saya sudah cuci. Semua berminyak juga. Lepas tu, inilah. Dah boleh nampak tengok. Dalam head macam mana. Ini saya tak boleh cuci lah. Ini kena angkat head baru boleh bersih. So, compressor semua basah, minyak semua saya sudah cuci. Tengok ini pipe ya. Kalau saya mau buka memang teruk. Semua sudah reput karat, you tengok. Macam mana guys mau buka. Ini kalau nak tak boleh keluar kena angkat head tau. Tapi kita cuba keluar lah. Tengok macam mana karat dia sumbat dalam. Macam mana boleh pakai pipe ini. Okey, water jacket copper kita sudah tukar. Memang susah nak buat kerja sini. Okey guys. Lepas 1 jam setengah saya akan keluar ni barang. Kita boleh nampak sini. Pasal apa tahu? Dia duduk dalam ni. Lepas 1 jam setengah saya korek buat kerja, kasih keluar. Anda boleh nampak sini dalam. So cakaplah guys, berapa susah nak keluar barang ni. Masalah apa tahu, kalau kita jongkit banyak kuat, di sini head boleh terus crack. Kalau crack, kena ganti satu head. Ini siapa punya salah? Mesti owner tanya, masa saya hantar memang elok je. Lepas Ali buka baru jadi macam ni kan. Mesti kena salahkan pemain je. So jadi kita kena hati-hati buka. Tapi nak buat kerja ni, upah kena kerah. Jangan ambil hati ya guys. Ini mesti mau kena upah kerah. Sebab banyak susah. Dah boleh nampak guys. Ini pipe memang panjang tau. Kita sudah masuk sampai dalam. Memang cun Dah boleh nampak cun. Dia ada cara pasang guys. Bukan suka-suka boleh masuk saja. Nanti dia crack sini. Banyak halus tempat dia. Housing dia banyak halus. Nanti boleh crack. Sudah cantik ya. Tak ada crack apa-apa . Bang. You tengok water jacket sini. Sebelum ni dia orang pasang sudah letak gam campur bang. Ini besi punya water jacket. Mana boleh kerja macam ni bang? Aduhai. Sekarang saya kena korek balik. Kena buang dia punya ni, saya kena tukar balik water jacket copper. Betul susah lah ni. Ini semua pasal apa tau? Pemain sendiri tak ada yakin. Dia sendiri pun tak ada yakin nak buat. Saya pasang water jacket mana ada letak gam, anda tengok sendiri. Boleh nampak? Macam tu je, tak ada bocor pun. Saya bagi lifetime warranty. Tak ada bocor, confirm tak ada bocor ya. Aduh, nak cuci-cuci kayu orang ni memang penat. Pasal apa penat tau? Saya banyak kereta lagi nak buat kerja bang ni. Sudah keluar enjin. Tapi tak ada masa nak kecai lagi. Ni mau overhaul balik gearbox dengan enjin lagi. Tengok. Sini lagi satu overhaul. Barang-barang semua sudah sampai. Tak ada masa nak buat lagi. Siap machinery. Ini kereta restore. Ni. Lepas tu janda merah. Nak buat servis, tak ada masa. Bukan kerja banyak pun, nak buat servis saja tak ada masa. Pasal nak buat ini satu kereta, kita lari masa bang. Tengok Black Adam kari. Tengah tonggeng lagi. Orang nak buat kerja daripada sini nak buat kerja situ senang. Dia pula terbalik. Daripada sana nak buat kerja sini. Aduh, ilmunya semua air longkang je lah. Okey, punca Punca dia orang letak gam campur pasal ni lah. Tengok. Masa dia orang buka water jacket, dia orang hantam sampai bloknya sudah ada berlubang. Ya, saya tunggu dulu dekat okey. Nampak? Ada 2 lubang. Ini kena screwdriver ni. Sekarang saya sudah gosok, boleh nampak clear . Tapi
Walaupun dia ada lubang macam ni, saya boleh ada cara boleh saya pasang. Nanti anda boleh tengoklah. Ada bocor tidak bocor. Inilah punca. Sudah ada bersumbing. Masalahnya semua main hantam saja. Sekarang saya sudah pasang. Tengok, ngam-ngam saya pasang. 1 mm saja dia masuk dalam. Kalau ada bocor, mari jumpa Ali. Ini saya punya cara pasang. Okey. Watak besi pipe ya. Anda boleh nampak, skru-skru semua kita sudah pasang. Watak besi pipe. Kita pakai yang jenis ada powder coating punya. Bagus punya lah ni. Lepas tu thermostat housing. Satu ketul kita baru tukar. Original lah. Sekarang dia punya bottom. Sebelum masuk Osamco, thermostat kita tukar ni, thermostat lama lah. Anda boleh nampak sini. Ni semua thermostat lama. Tak boleh. Yang ni thermostat baru. 76 suhu. Okey. Hose, air semua sudah kita tukar Samco lah. Tengok semua sudah Samco. Okey, yang ni dia punya intake lah. Kami sudah servis lah. Injector 4 part sudah servis. Dia punya seal semua sudah tukar. Tengok berkilat-kilat yang ni. Jadi semua pun dah buat lah. Okey. Yang ni dia punya throttle body. Anda boleh nampak. Pipe throttle body. Dia orang sudah letak gam macam ni lah. Macam mana saya mau tukar. Aduh guys. Macam ni lah condition. Dah lepas servis. Okey. Ini oil pump lah. Anda boleh nampak sini oil pump. Semua kita sudah servis. Sudah ni. Ni oil seal lama. Oil seal lama sebab kita nak spray silu kan. Tak mau kena dalam lah. Jadi kita letak situ lah. Semua berkilat-kilat lah. Semua cuci habis. Berkelada pasir melekat ni semua. Semua cuci habis. So ni. Ni dia punya oil pump. Original lah. Semua sudah cuci bersih tengok. Semua bersih-bersih kita sudah buat. Skru masih elok lagi. Yang ni dia punya skru lah. Dah boleh nampak. Semua pun dah cuci bersih. Power steering pump. Sama juga. Nanti nak buat repeat lah ni. Okey, thermostat dah pasang. So bahagian sana dah settle dah. Sekarang tinggal dah pasang timing bell. Okey, bahagian oil pump semua kita dah servis, sudah masuk. Water pump JMB sudah masuk. Tinggal mau tukar timing bell lah. Okey. Timing bell Guido Timing bell Guido dah siap pasang. Tinggal nak pasang belting sajalah. Lepas tu nak angkat rocker cover, tukar gasket, nak tukar plug coil K20. Kereta dah sudah mau siap. Tengah masuk coolant. Black Adam. Kilat tu dia. Okey guys, banyak barang kita sudah buat kereta ni. Anda sudah nampak. Coil plug semua sudah pasang. Air filter, throttle body, tengok also Samco, radiator dah flashing. Power steering pump semua sudah buat repeat kit apa semua, timing bell semua. So kita boleh hidupkan enjin lah. Alhamdulillah sekali hidup. Guys, tengok. Memang jalan cantik guys, tak ada bunyi apa. So kita banyak sudah selamat di kereta lah. Enjin pun cantik. Respon dia pun cantik. Okay guys. Jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. By MMC Garage.